Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari BM3 ambilan 2429. Nama meja kami iaitu 242917. Baik, nama bagi inovasi kami iaitu Pintarkit. Kami membuat inovasi berdasarkan RPH, iaitu mempunyai 3 peringkat. Peringkat seinduksi, sesi pembelajaran dan juga sesi pengukuhan. Baik, BBM kami berdasarkan kata ejektif. Baiklah, untuk sesi induksi bagi BBM kami menamakan aktiviti ini sebagai gambar misteri, di mana pelajar perlu membuka kotak misteri dan juga mengambil emosi atau perasaan secara rawak dan juga menampaknya ke muka angkatawan seperti ini. Dengan ini, pelajar dapat mengenal pelbagai emosi yang wujud seperti perasaan gembira, sedih, marah, kecewa dan sebagainya. Seterusnya kita masuk pula kepada sesi pembelajaran. Nama bagi sesi pembelajaran ialah kembara kata. Permainan ini murid perlu melihat bentuk ataupun warna dan murid perlu mengambil perkataan. Sebagai contoh, warna kuning. Berdasarkan warna kuning, murid perlu mencari di mana warna kuning dan meletakkannya di dalam cawan. Okey, itu saja. Untuk sesi yang terakhir iaitu sesi pengukuhan. Sesi pengukuhan ini diberi nama uji pintar. Dalam sesi ini, pelajar dikehendaki untuk memilih gambar dari kotak ini dan pelajar dikehendaki untuk membina ayat. Sebagai contoh, perasaan gembira. Jadi, pelajar perlu menulis ayat berdasarkan gambar ini. Ini sahaja untuk sesi pengukuhan. Baiklah, dengan ini berakhirlah inovasi kami. Sekian, terima kasih.